Yes, clear, clear. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, rakan-rakan ya, rakan-rakan TikTok. Jadi sekarang ni saya ada Zoom uh, dari dalam channel uh, channel kami lah, Think Quran Community kan. Kita malam ni pukul 10 malam ada apa nama tu, kita panggil it's not podcast lah, lebih kepada presentation on mengenai aplikasi Think Quran ni, revolutionizing Quranic language mastery with AI dalam bahasa Inggeris. Kita punya Zoom malam ni dalam bahasa Inggeris. Sahabat saya tengah present dan saya akan saya akan buat sharing sikit nanti dalam masa lagi rasa dalam 20 minit lagi kot kan. So sementara nak tunggu turn saya untuk kongsi pengalaman, jadi saya just on TikTok ni just untuk maklumat tuan-tuan dan puan mengenai aplikasi Think Quran ni, community Think Quran ni yang mana kami pengguna dan juga usahawan dalam Think Quran ni. Kami ada banyak program sebenarnya, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari sebenarnya, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari ada kita punya Zoom program kita, especially daripada grup kami lah, The Nahati Network kita biasanya bermula pada 11.30 pagi setiap hari. Itu ada business opportunity presentation, lebih kurang dalam 30 ke 40 minit lah dia punya Zoom tu. Penerangan tentang aplikasi Think Quran, juga tentang bisnes, peluang perniagaan, peluang untuk menjana kewangan sebab syarikat yang membangunkan aplikasi ni dia memang nak wujudkan ramai usahawan Melayu Islam sebenarnya, usahawan Islam khasnya, untuk menyebarkan teknologi faham Al-Quran. Dan juga 5.30 petang pun ada BOP juga, dan 9.30 malam. 9.30 malam tu kita punya power, kita punya presenter kita memang power lah 9.30 malam setiap malam. Right. So ada juga BOP dalam bahasa Inggeris, tapi yang Inggeris bukan BOP, saya tengok lebih kepada pengenalan tentang aplikasi ni. Right. Tengok orang daripada Cape Town pun, Afrika Selatan pun ada join malam ni punya Zoom. So banyak aktiviti kita orang dalam komuniti Think Quran ni, baik untuk plus user maupun usahawan Think Quran. Kita ada halakah juga, program halakah. Halakah ni lebih kepada halakah ni inilah yang mana menggunakan aplikasi Think Quran ni, dia akan berkumpul dalam Zoom dan masing-masing akan baca ayat dan juga makna perkataan. Masing-masing ambil turn.
Salah tak apa, kita orang tak kisah tu jenis baca. Kalau salah pun tak apa kan. Jadi bukanlah kita kata orang tu ada ujian ke apa, ni semua lebih kepada untuk membiasakan membaca Al-Quran, uh, tahu apa maknanya. Maknanya makna perkataan tu lalu dalam kita punya minda. Itu yang kita buat. Banyak aktiviti, banyak program yang memberi manfaat untuk kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, untuk memanfaatkan apa nama tu aplikasi ni. Aplikasi ni kita simpan guna dalam handphone, jadi kita boleh manfaatkan handphone kita. Daripada kita orang kata lara kan. Kita gunakan aplikasi. Saya turn belum masuk belum sampai lagi turn saya. Nanti tuan-tuan dan puan siapa yang join TikTok malam ni boleh dengar saya buat sharing dalam bahasa Inggeris. Okay, dalam Zoom. Tengok tu dia punya tu. Kawan saya punya slide. Presenter tu punya slide. Alright. Tu. Buat. Presenter tengah buat presentation. Dan ada juga audience dalam 10 orang. Kalau saya dengan sahabat ni 8 orang lah audience. Okay. Nanti dengarlah saya sharing. Alright. Pagi tadi kita orang kami ada gathering, kita panggil mega BOP. Tu untuk usahawan-usahawan baru affiliate. Maknanya satu Malaysia, luar Malaysia juga yang datang hadir. Tengok. Haji Ahmed, hari ni saya just nak buat TikTok malam ni nak share, saya akan present sharing English punya apa nama tu Quran malam ni. Ya. Malam ni saya mungkin tak ada buat live kot. Ni saya on ke live sebab nak share saya punya malam ni untuk English. Panggil apa English ni? Mastery AI lah. Something like that. Podcast. Ini podcast. I think podcast kot. Yeah. Kepada mana yang ada yang lalu dalam TikTok saya ni, cari dalam Play Store, Apple Store, aplikasi Think Quran. You boleh download aplikasi Think Quran. Ambil kata orang tu ambil dia punya feel dia, ambil tahu macam mana aplikasi ni berfungsi. Sebab aplikasi ni lain dari yang lain fungsi dia, tak macam aplikasi yang biasa-biasa you jumpa dalam Play Store, Apple Store. Ini bukan aplikasi Think Quran. Bukan aplikasi Quran. Dia aplikasi yang menggunakan teknologi AI untuk kita kenal makna perkataan dan kita ingat. Dia ada dia punya drill dia, ada alternatif to be. Okay. Time saya sampai belum tak pasti. Okay, saya share sikit lah gambar. Oh lah, tak boleh. My wife ada.
Okey, kita tengok So itu kalau you tengok tu itu page dalam Al-Quran apps, right? Tu dia modul-modul. Of course dalam tu dalam bahasa Inggeris lah. Sebab aplikasi ni dia ada 9 bahasa. Ada 9 bahasa, you boleh tukar-tukar. Tu akan ada lebih lagi penambahan bahasa dunia. Sebab aplikasi ni memang kita nak perkenalkan ke seluruh dunia. So dia ada latih to be untuk kita kenal dan ingat perkataan-perkataan, mana perkataan Al-Quran tu. Sebab perkataan pilihan untuk fasa WordQuest tu kita fokus kepada 1000 perkataan yang biasa dia ulang-ulang. So that bila kita jumpa perkataan tu kat mana-mana surah, mana ayat, kita dah tahu dah apa maknanya. Ini fasa kedua, dia panggil surah Quest. Dia fokus kepada surah-surah yang full, complete. Dia tak extract satu-satu. Cuma surah-surah perkataan yang 1000 tu akan keluar balik dan keluar perkataan yang baru lah. So at the end you akan tahu makna setiap perkataan dalam satu surah. Macam itulah. Itu modul-modul dia. Cantik tadi. AUX mode. Like the lessons, learn the surah. So inshallah, you will remember the meaning of the surah itself. That this is the aim, for us to learn the surah, for us to understand, so that we will appreciate, or we can have our salat more focused, and focuses on the most often repeated words in the Quran, and because of this, it has this quick mastery feature that you can have active recall to repetition and practice this. And these are the three main benefits of using the Quran. Okay. So as you can see just now, the application in Quran is divided into
Ni dia dua fasa pembelajaran ya. Word quest dan surah quest ya. Word quest ni ada 1000 perkataan. Surah quest ni lebih pada new vocab dalam bentuk surah yang komplit ya. Okay. So actually the Quran Tu, kita ada 9 bahasa dah dalam aplikasi. By the way, kepada yang baru masuk TikTok saya ni aplikasi Think Quran ni kalau you download daripada apps daripada Play Store atau daripada Play Store atau Apple Store, pastikan gunakan discount code NYWEALTH, NYWEALTH seandainya tuan-tuan dan puan nak belilah, boleh dapat diskaun ya. Tapi kalau tuan download daftar, boleh gunakan secara percuma dulu. Untuk 100 perkataan tu memang dibagi percuma lah. Kalau nak dapatkan full version, you have to pay lah. Bayar pun sekali seumur hidup saja. Tak ada yuran tahunan, tak ada yuran bulanan, tak ada. Bayar sekali, gunalah selagi hidup. Okay. Harga affordable, tak mahal. Sebab apa? Sebab nilai dia teramatlah tinggi. Turn saya tak sampai. Ya, ikut. Dah 20 minit lah. Tak lama lagi saya turn untuk buat sharing. Ini vision kami. Vision kita lah. 100 juta manusia faham Al-Quran. Gunakan aplikasi ini. So, we mean business. Kita bukan biasa-biasa kan.
Okay, my turn nak sampai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Brother Yusuf, for inviting me to share some of my experience in using this Think Quran application. My voice clear? I hope. Right. Okay, thanks. Okay. I started using Think Quran application sometime in December 2023 after it was introduced by a friend of mine. As you know, this app has two learning phases, namely WordQuest and Surah Quest. Alhamdulillah, I completed the 1,000 words from the WordQuest phase within 4 months. And at the moment, I am in the Surah Quest phase and have learned an additional of 686 new words, right? Okay, of course, I still need to keep revisit the modules that I have unlocked so that the mastery of word meanings can be firmly established in my memory. Okay, so what have I gained from using these apps? Okay, the drill concept developed in the Think Quran makes it easier for me to recognize and also helps me to remember the meanings of those words. I now know and remember the words, if not all, from verses of the Quran that I recite without having to learn Arabic. Okay, and that's to me, that's amazing to me. So when I recite a verse in my Salah or during a congregational prayer, the Imam, when he recites a verse, my focus shifts to its meaning. Okay, keeping my heart and mind free from distraction. Also, when you become a frequent user of the Quran, right, you tend to discipline yourself, tend to be wiser in your action, decision, or in your daily routines, right? And as for myself, of course, I want barakah and redha of Allah in whatever I do. If I can spend hours scrolling FB, IG, TikTok, I don't see why I can't spend at least 15 to 30 minutes of my time to get to know meanings, words of Allah, right? Okay. So nevertheless, audience, you have to experience it yourself. Start using Think Quran. Okay. My recommendation: purchase now, don't wait. For the reward of good deeds will follow every time you recite or utter the words of Allah. InsyaAllah. So the amount of money you spend to purchase Think Quran apps, I believe, is not going to be a waste because the value you gain far exceeds the amount. Far exceeds the amount. So with that, I thank you. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Back to you, Brother Yusuf. Alhamdulillah. Okay, dah habis dah. I punya time. I punya session, sharing session dalam English version. Lama dah tak cakap English. Okay, itu dia. So itulah antara aktiviti kami dalam komuniti Think Quran ni, buat sharing dengan public agar mereka diorang kenal, mereka akan tahu. Mereka tahu apps ni. Apps ni locally develop tau. Bukannya overseas punya tak. Orang kita, orang Melayu, orang Islam kita yang develop untuk pasaran dunia. So very, very kata orang tu
It's an amazing apps lah, I can tell you. Right? Kan tak sama dengan app yang biasa-biasa yang ada ke dalam store tu, tak sama. Ni one of a kind at the moment. Tak ada siapa yang I don't think ada yang copy benda ni, tak ada. Sebab dia nak develop 9 bahasa tau. Lebih daripada 9 bahasa lah sekarang ni. Kan? 9 bahasa dah akan develop more than 9 languages lah. So benda tu agak kepada saya mungkin tedious lah kan. Sebab you nak kena cari translator, orang yang betul-betul faham bahasa Al-Quran and at the same time faham bahasa ibunda dia orang. Contohnya kita nak kena cari orang yang mahir fasih Al-Quran, bahasa Al-Quran dan fasih bahasa Jerman. So dia boleh translate. Yeah? So tak ada percanggahan makna. Right. So far dah ada 9 bahasa. Waalaikumsalam. Okay, dah habis dah kita punya Zoom. Alright. Okay. Selamat. Okay guys. Oh, jangan lupa screenshot lepas habis live. Alah. Screenshot live ni Oh, okay. Lepas habis live. Itu bukan screenshot ni Dia punya analytic. Okay. Ini dah habis. Saya tutup saya punya Okay. Of course, Zoom malam ni memang saya buka Zoom ni untuk share saya punya tugasan dalam podcast English podcast. Tadi dah selesai. So saya rasa untuk malam ni itu saja. Nanti kita jumpa esok. Saya akan buat beberapa siri TikTok tapi katakan siang saya buat fokus benda lain. Petang ke benda lain, malam saya buat lebih. Malam biasanya saya buat Quran lah. Aplikasi Quran, mengenai aplikasi Quran. Mungkin saya baca Fadilat Amal ke apa. Just insyaAllah siapa yang berminat boleh terus bersama saya. Okay, saya Nurliza Yusof. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi insyaAllah. Kawan saya ni minta saya punya Sifu TikTok ni minta saya screenshot lepas habis live. Okay, lepas habis live tu screenshot. Saya harap saya faham maksud dia. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi. Nak suruh pergi. Tak boleh dah.